Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dalam saluran Bantuan MY. Kepada anda yang masih belum melanggan saluran ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga butang loceng untuk makluman terkini. Hari ini kami ingin menjawab persoalan yang sering ditanya sejak semalam, iaitu mengenai bayaran fasa ketiga STR 2025. Ramai yang tertanya-tanya, kenapa masih belum ada bayaran, sedangkan esok adalah Hari Raya Aidiladha, iaitu pada 7 Jun 2025. Walaupun telah banyak kali dijelaskan melalui pelbagai video sebelum ini, masih ramai yang mengharapkan bayaran dibuat sebelum Hari Raya. Malangnya, terdapat juga pihak yang menyebarkan maklumat palsu, kononnya bayaran akan dibuat sebelum Hari Raya Aidiladha. Disebabkan maklumat yang tidak sahih ini, ramai yang masih menunggu bayaran sehingga ke hari ini, 6 Jun 2025, iaitu sehari sebelum perayaan. Penting untuk kami tegaskan di sini, bahawa tiada bayaran fasa ketiga STR 2025 akan dibuat sebelum Hari Raya Aidiladha. Bayaran dijangka akan dibuat sekitar bulan Ogos atau September 2025. Sekiranya anda terdengar berita mengatakan bayaran akan dibuat dalam bulan Jun, sila semak sumber maklumat itu. Pihak kerajaan, Kementerian Keuangan, Lembaga Hasil Dalam Negeri, mahupun Perdana Menteri tidak pernah mengeluarkan kenyataan rasmi mengatakan bayaran dibuat sebelum raya. Jika ada tangkap layar atau mesej tular berkaitan bayaran Jun, besar kemungkinan ia adalah maklumat yang telah diedit oleh pihak tidak bertanggungjawab untuk mengelirukan orang ramai. Sekali lagi, tiada bayaran fasa ketiga STR sebelum Hari Raya Aidiladha. Dalam masa yang sama, baru-baru ini telah dibuat pembayaran untuk SARA 2025 bagi bulan Jun. Ada yang menerima sebagai bayaran bulan ke-6, dan ada pula sebagai bayaran bulan ketiga, bergantung kepada kategori penerima. Untuk semakan baki dan lokasi pembelian, anda boleh lawati laman web mykasir.com.my. Baki tersebut boleh digunakan di pasaraya yang tersenarai dalam program SARA bagi pembelian barangan keperluan asas. Penerima SARA 2025 adalah mereka yang telah diluluskan STR 2025, kecuali satu kategori, iaitu kategori bujang berumur 21 hingga 59 tahun yang tidak berada dalam data e-Kasih sebagai miskin atau miskin tegar. Jika anda tergolong dalam kategori tersebut, anda tidak layak menerima SARA 2025 walaupun tahun lalu anda pernah menerimanya. Ini kerana syarat kelayakan untuk tahun ini telah dikemaskini. STR 2025 fasa ketiga hanya akan ditutup pada 30 Jun 2025. Sekiranya anda ingin membuat kemaskini, contohnya untuk tambah anak, tukar status perkahwinan, atau perubahan pendapatan, anda boleh buat sebelum tarikh itu. Namun, kemaskini tidak diwajibkan. Jika anda rasa tiada perubahan besar, dan status anda telah diluluskan, bayaran akan tetap diteruskan seperti biasa berdasarkan kelulusan fasa kedua. Sekali lagi, bayaran fasa ketiga dijangka sekitar Ogos atau September 2025. Sebelum 30 Jun, tiada bayaran akan dilakukan untuk fasa ketiga. Untuk maklumat rasmi dan sahih, layari bantuantunai.hasil.gov.my atau laman sosial rasmi Kementerian Keuangan dan LHDN. Akhir sekali, selamat Hari Raya Aidiladha diucapkan kepada semua yang menyambutnya pada 7 Jun 2025. Sekian dahulu untuk perkongsian kali ini. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, tinggalkan komen anda di bawah. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng untuk makluman terkini. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.